Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tamanya saya nak raikan dulu kehadiran tetamu saya iaitu Kak Fuziah dan juga Kak Umu. Okey. Dan juga saya raikan juga pendengar dan penonton di luar sana. Okey, dengan ucapan yang mulia iaitu Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, kita kembali kepada podcast kita iaitu sesi yang kelima. Okey, tema podcast saya sebagaimana diketahui ialah daripada ayat Quran surah ke-81 ayat 26. Iaitu ayatnya fa'ina tazhabun. Okey, dalam bahasa Inggeris, so where are you going? Manakala dalam bahasa Melayu, maka ke mana kamu nak pergi? Okey, saya cerita sikitlah pasal ayat ni. Okey, ni daripada surah Takwir, surah At-Takwir, surah ke-81 ayat 26. Okey, bermakna sebelum ayat 26 tu ada 25 ayat. Okey, secara ringkasnya membicarakan tentang gambaran kiamat, betapa seriusnya kiamat, hari kehancuran alam. Okey, tentang izal syamsu kuwirat wa izal nujumu kadarat wa izal jibalu sujirat wa izal isyaru utilat, seterusnya. Maknanya tentang matahari, gambaran makhluk-makhluk Allah yang hebat ni pun hancur, digulungkan. Matahari, bintang-bintang, lautan, gunung ganang, sehingga tentang binatang, binatang buas berkumpul, dihimpunkan, dan pelbagai lagi gambaran kiamat yang menakutkan. Kemudian Quran bercerita tentang wahyu Allah, tentang malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang begitu gah di sisi Allah, begitu tinggi statusnya di sisi Tuhan, yang menurunkan atau menyampaikan wahyu, yakni Al-Quran, kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada kita. Maka kebenaran daripada Al-Quran ni disampaikan kepada kita. Lalu barulah ayat ini dilontarkan, iaitu ayat ke-26 ni, yang bermaksud maknanya selepas kita tahu semua kebenaran tersebut, wahyu tersebut, kebenaran tentang kebenaran kiamat, dan apabila buku-buku amal dibentangkan kepada kita yang mana kita akan dibangkitkan, dan setelah kita tahu kebenaran melalui wahyu ni, melalui Al-Quran, lalu maka Allah melontarkan soalan, kamu nak ke mana? Maka kamu nak ke mana? Maksudnya, apa respon kita? Kita nak terima ataupun tidak? Jadi sebab itulah soalan tu sama ada dia benar-benar soalan atau satu teguran. Maknanya kalau kamu tolak apa yang telah diturunkan melalui Al-Quran ni, kamu nak ke mana sebenarnya? Sebab penghujungnya kita akan ke syurga dan neraka. Okey. Jadi saya tak naklah cerita panjang atau bahas panjang tentang ayat ni. Boleh tontonlah YouTube ataupun podcast yang sebelum ni atau di TikTok saya. Saya dah kenal lah dua tetamu ni. Yang sebelah baju bintik-bintik baju harimau tu kan. Itu Kak Umu. Yang ni yang baju serba biru ni Kak Ji atau Kak Fuziah. Okey. Nanti latar belakangnya kita akan tanyalah sikit sebanyak. Okey, saya nak berikan satu soalan kejutan dulu, boleh? Boleh. Soalan mudah aja kan. Bukanlah mudah, maknanya soalan ni bukanlah soalan yang menakutkan, okey. Okey, soalan ni bolehlah Kak Umu, Kak Ji jawab serentak. Tetapi saya nak ajukan soalan ni juga kepada tetamu, saya nak ajukan soalan dulu kepada penonton-penonton di luar. Kita beri dia 3 saat atau 5 saat untuk jawab dulu. Walaupun kita tak dengarlah jawapan tu kan. Lepas tu barulah kita tanya Kak Ji dan Kak Fuziah dan Kak Umu. Soalannya, okey. Kita tahu masjid ni tempat beribadah. Okey. Masjid ni tempat yang suci. Tempat kita beribadah, dan ibadah paling utama ialah solat jemaah. Okey. Solatlah. Okey, dan kita solat ni sebab nak menyembah Allah, menyembah Tuhan yang satu. Tetapilah satu masjid ni dia pelik sikit. Masjid ni dia pelik dan menghairankan. Sebab apa? Sebab kat masjid ni ramai orang yang tak ada agama. Ada kat situ. Dan ada yang tak percaya Tuhan, atau tak tahu Tuhan, atau tak kisah Tuhan ni ada ataupun tak. Pelik kan? Kat masjid ni. Jadi saya nak tanya penonton, saya bagi 3 saat atau 5 saat untuk jawab soalan saya. Masjid yang pelik ni, masjid yang ada ramai orang yang tak ada agama, ada ramai orang tak percaya Tuhan, atau tak kenal Tuhan, atau tak tahu Tuhan.
Masjid apa tu? Soalannya, masjid apa tu? Dan kenapa berlaku macam tu? Mengapa masjid tu begitu? 1, 2, 3. Okey, fikirkan. Okey, kembalikan soalan ni kepada Kak Fauzia dan Kak Umu ataupun sebagai Kak G dan Kak Umu. Masjid apa ni? Masjid yang macam ni, pelik ni. Mana masjid ni? Beri nama masjid ni. Oh, ya ke? Ha. Di Melaka ke berada Tak di kisah. Okey, boleh jawab serentak, tak ada masalah. Boleh. Sebab kalau dijawab dah terdedah pula jawapannya, betul tak? Okey Okey. lah. Masjid apa yang pelik ni? Namakan masjid yang macam ni kalau ada kat Melaka. Okey, masjid ni masjid yang boleh dilawati untuk pelancong. Atau masjid-masjid di Melaka ni memang ada Okey, diiktirafkan. namakan satu atau dua masjid. Masjid Sampung bersama-sama. Keling, Masjid Kampung Masjid Keling. Selat. Masjid Selat. Masjid Cina Masjid. Kerubung boleh dilawati untuk Jadi pelancong. Masjid Selat Melaka dengan Masjid Kampung Keling. Kampung Keling. Okey, ni dua masjid yang famous lah. Masjid Cina Kerubung. Masjid Cina Kerubung. Kerubung, ya. Welcome. Okey. Maknanya soalan ni sengajalah nak bergurau senda sebenarnya kan. Tapi percayalah, ramai kat luar tu saya pernah tanya soalan yang sama ni di suatu masjid. Saja nak mengusik lah kan. Yang mana jemaah-jemaah kita lah, orang Melayu Islam kita. Terperanjat juga diorang. Oh, ya ke? Ya ke? Sebab diorang tak biasalah dengan masjid pelancongan ni kan. Jadi bila kita sebut ni baru dia kata, oh macam tu kan. Maknanya itu fakta yang menarik lah. Sebab masjid ni masjid yang ada orang yang memang tak sembah Allah, sebab pelancong-pelancong, betul tak? Ya. Masjid yang tak percaya Tuhan dan dia ada di masjid tetapi tujuannya bukanlah untuk sembahyang. Kedua, soalan kejutan yang kedua lah. Kalau boleh tanya, nak tanya boleh tahu tak umur? Ya ke? Umur Puan, apa? umur usia. Kak Umur dengan Kak Ji. Boleh je. Kalau tak puas sensitif ke bagilah range dia, anggaran dia kan. Asal nak tahu umur ni? Umur half. Umur dah 52 tahun. Okey, Kak Umur tak, dia gentle. Dia Okey, berani no lah. problem. 52 tahun. Okey. Kak Ji? Ya Tak nak ke? cerita? Tak tahu ke? Anggaran? Oh, dah 7 series dah. 7 series, 70. 2 tahun 7 series. 2 tahun. Belum lagi lah. Dah. Dah? 7 series Dah. campur 2 tahun. Okey. Tekalah tu kan. 72 lah kan. InsyaAllah. Okey, Alhamdulillah. minta maaf lah tanya soalan ni. Saya tak ada masalah. Saya pun bukan muda pun kan. Jadi kenapa saya tanya soalan ni? Ada sebabnya lah. InsyaAllah ada sebabnya. Maknanya kita ni macam saya ke, Kak Umu ke atau Kak Ji ni bukanlah muda lagi. Boleh setuju? Tak suka disebut bukan muda. Setuju. Okey. Tetapi tidaklah tua lagi. Setuju? Betul. Kan? Tidaklah tua lagi. Sihat Okey. badan. InsyaAllah. Tapi bukan muda. Sebab saya tanya soalan ni, saya nak ada soalan susulan. Okey, ni saya tanya Kak Umu dulu lah. Okey, Kak Umu. Kenapa saya tanya soalan tu? Sebab dia berkait dengan kita. Manakala kita ni 50 ke atas lah senang cerita. Kan? Okey. Supaya jadi pengajaran kepada anak-anak muda. Okey, sebab apa saya tanya soalan macam ni ialah, okey, saya nak tanya Kak Umu, nanti lepas tu Kak Ji pula. Pada saat sekarang, at this very moment, pada waktu sekarang ni, adakah Kak Umu ada apa-apa sesalan atau penyesalan terhadap diri kita suatu ketika dulu? Mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun yang dulu, masa muda dan sebagainya, yang mana kita ada kekesalan tu ataupun sesalan kan kita, yang mana kalau kita boleh kembali kepada masa tu, kita nak berbuat sesuatu, kita nak ubah ke atau kita nak buat cara lain ke, macam tu. Macam katalah kita ada time machine, macam mesin merentas masa, maknanya kita ada satu kekesalan pada masa ini yang berlaku pada masa yang lalu lah, masa muda ke. Kalau kita diberi peluang boleh kembali kepada masa tu, adakah pertama soalannya lah, adakah Kak Umu ada kekesalan itu? Kalau ada, kalau diberi peluang, mahu ubah tak? Atau mahu lakukan sesuatu? Ada tak apa-apa Ada. kekesalan? Ada. Okey. Kalau diberi peluang, mahu ubah tak? Atau mahu lakukan berbeza? Betul, benda tu natural. Benda tu nature, human nature. Maknanya benda yang fitrah untuk kita. Betul? Bukan kita mesti menyesal. Saya tanya soalan ni kenapa? Okay, saya pernah tanya soalan ni kepada jemaah di surau, jemaah wanita.
dan juga di satu kelas mualaf. Hmm. Dan majoritinya memanglah ramai ada kekesalan, dan kalau boleh kembali kepada masa lalu, guna time machine ke apa, mereka nak berbuat sesuatu. Sama ada tak nak lakukan atau ubah macam manalah, kan? Sebab apa? Contohlah, kalau seseorang tu pada masa sekarang menghadapi duka lara di atas kesilapan yang telah lalu. Contohlah, dia telah memfitnah ataupun menganiaya kawan baik dia kerana tersalah, kerana tidak sengaja atau terpedaya, atau kerana tak semak kebenaran tersebut. Jadi bila menyebabkan kawan dia tu tinggalkan dia, atau mungkin dah mati sekarang. Jadi sesalan pada hari ini, di bawah sehingga hari ini, dan tentulah kalau dia boleh buat sesuatu, mungkin dia nak kembali pada masa itu untuk tidak melakukannya lah, atau untuk tidak menuduh kawan dia sehingga kawan tu merajuk dan terpisah, hubungan tu musnah. Betul? Okey, Kak Ji macam mana pula? Saya tak tanya spesifik lah, janganlah cakap gitu kan. Bagi saya tak adalah sesalan kan. Sebab apa yang telah diberi, ditakdirkan, Allah tetapkan pada kita, mesti ada rahmat sebaliknya tu. Untuk kita, kalau benda tu tak baik, maknanya kita akan buat benda tu lebih baik lagi. Okey. Jadi macam tak adalah sesalan sangat kan. Okey, tak ada Sebab langsung kita ke special now ni? special lah. Tak ada langsung ke kekesalan kan? Kalau dulu kata nak jadi penyanyi, tak dapat jadi penyanyi. Jadi macam tu, simple-simple. Tak ada Tak ada lah Semua kot. puas hatilah ni. Puas hatilah. Sebab bukan puas hati, brother. Sebab saya rasa benda tu dah ditakdirkan. Apa-apa pun kita akan terima. Sebab apa yang terjadi tu ada rahmat sebalik tu. Untuk kita melihat kembali, untuk kita buat lebih baik lagi. Okey, faham. Yelah, kita semua redha. Kita pasrah. Betul? Ya, betul. Betul, kat umur pun macam tu juga. Tapi soalan ni, kita cerita pasal adanya time machine. Mesin machine. merentasi masa. Ni contoh ni maknanya kalau ada benda tu, maknanya mana bila ada benda tu, ada peluang nak betulkan. Tapi kalau Kak Ji tak ada kekesalan, tak payahlah. Time machine tu rasanya nak jadi orang kaya lah, so that lebih banyak lagi kita boleh bersedekah. Okey, adalah sikit kekesalan maknanya. Okey, jelaskan. Menarik tu. Kalau boleh nak lebih kaya. Sebab kita tengok orang-orang kaya-kaya ni kan, dia orang boleh buat masjid untuk wakaf apa semua. Tapi sekarang ni rasanya kita ada duit sikit, kita boleh bersedekah je. So that yang sedekah ni rasanya boleh buat MTG je lah untuk mendapat redha Allah dan rahmat Allah, insya-Allah. Okey, saya faham. Bila Kak Ji bercerita tentang kekesalan tu, saya pun terfikir itu satu kekesalan yang menarik, dan saya pun sependapat jugalah dari sudut tu. Maknanya bagi mereka yang di luar sana, sebelum anda kesal bahawa duit anda tidak cukup banyak untuk dijariahkan atau nak disedekahkan, betul? Untuk diinfakkan, maka jika anda berumur 20 tahun, ini peluang anda. Betul? Supaya jangan nanti pada umur kami ada sedikit kekesalan kerana tak ataupun kerana tak cuba betul-betul lah untuk kumpulkan harta. Bukan untuk kita, tapi untuk umat. Betul? Jadi itu kekesalan yang menarik. Saya setuju juga benda tu. Saya tak terfikir. Saya boleh buat tahfiz, buat surau, wakaf, all that kan. Itu je lah. Begitulah. Macam-macam bentuk kekesalan lah. Maknanya kita bukanlah kita kesal, kita tak terima takdir. Kita bicara kekesalan ni ialah mungkin untuk tujuan untuk keinsafan, khususnya kesedaran kepada pendengar-pendengar lah yang masih berpeluang untuk berbuat yang terbaik. Okey? Jadi barulah kini saya nak tanya soalan yang lebih dengan tujuan kehadiran mereka sebenarnya, kan? Okey, Kak Ji, Kak Umu. Okey, Kak Umu. Okey. Boleh cerita sikit tentang latar belakang Kak Umu? Tentang, yelah, sedikit lah kalau nak cerita lah. Tadi dah tahu umur, okey, namanya, asalnya, keluarganya, ataupun kerjanya. Sikit-sikit. Apa yang boleh. Rahsia semua. Nama saya Umu Kulthum binti Usman, tinggal di Kampung Bandar Kelaba. Berkeluarga? Ya, ada berkeluarga. Okay, apa aktiviti masa lapang? Yalah, aktiviti masa lapang pergi masjid, buat dakwah, kerja volunteer. Itulah itu aktiviti. yang nak tahu. Okey. Itu je. Okey.
Haji pula macam mana? Dulu pernah bekerja di UiTM. UiTM. UiTM pernah pergi berpindah randah lah whole ITM seluruh Malaysia. Situ. Bersara pada tahun 2010 atas pilihan sendiri sebab untuk kerana menjaga mak yang sakit. Tinggal di mana sekarang? Saya tinggal di Taman Desa Baru, Bukit Baru, Melaka. Mempunyai 3 orang anak dan 7 orang cucu. Apa aktiviti masa lapang ni? Adakah sama? Oh, ya ke? Ha? Aktiviti ni banyaklah brother kalau nak kirakan. Kalau masa lapang kalau nak kirakan saya ada buat kelas kelas bahasa Arab Al-Quran di OUM. Saya cari ustaz dan cari pelajar lah. Sekarang ni ada 15 orang pelajar. Kelas tu dah 7 tahun lah kami sewa dekat OUM. Sewa OUM. Terbuka untuk ramai orang ke? Dulu kelas tu ada 40 orang. Lepas tu rasanya sebab bahasa Arab ni susah kan. Jadi sekarang ni tinggal 15 orang. Okey. Lain aktiviti? Aktiviti saya buat MTG. And then saya join mak-mak NGO yang lain. Hidayah Center pun saya pergi buat juga kalau distrik dakwah. Dia orang panggil saya akan join. Maknanya berkisar, maknanya merangkumi dakwah, islah, betul? Ya. Dan kebajikan. Macam-macam. Saya tertarik apa yang tadi dengan baik. perkataan MTG tu. Apa maksud MTG? Mau jawab. Masjid tour guide. Masjid. Mosque tour guide. Okay. Mosque tau, masjid. Masjid. Okey. Ya ceritalah, mana saya tahu. Okey mau. Saya Mau host cerita ni. mau. Okey. Host. Okey. Alah. MTG, Masjid Tour Guide. Ya. Okey. Boleh ceritakan Kak Umur apa MTG tu? Kita sebagai volunteer MTG, welcome pelancong masuk masjid. Kita guide pelancong masuk masjid untuk terangkan situasi dekat masjid dan berdakwah sebarkan Islam. Siar Islam. Okey. Kak Haji, apa kelayakan nak jadi MTG ni? Personally lah, saya rasa kelayakan MTG ni tak adalah kelayakan macam akademik tinggi sangat. Jadinya actually dia ada passion dan minat je. Okey. And then tahu kenal dengan asas-asas Islam. Asas agama Islam. Ada communication skill. And then communication skill apa lagi confident diri. Okey. Then apa benda dia? Suka bertemu orang ramai. Okey. Maknanya masjid tour guide. Kalau bahasa Melayu kita mudahkan pembimbing, Pemandu pelancong. pemandu pelancong masjid. Masjid. Pemandu pelancong masjid, pembimbing pelancong masjid. Lebih kurang macam itulah. Sebab guide ni tujuannya untuk membimbing, betul tak? Betul. Maknanya kelayakan dia tu secara umumnya tak ada ketetapan yang jelas lah. Cuma asal ada mampu untuk komunikasi, mampu bercakap. And then nanti pihak yang mana tu? Pihak apa? IOC IOC ada bagi kursus. Di Kuala Lumpur dan di Masjid Selat. Kursus, Jadi welcome, siapa nak join boleh. Okey. Apa tadi? IOAC, Islamic Outreach Abim Center. Abim Center. Okey. Islamic Outreach Abim Abim Center. Center. Maknanya berkaitan Abim ni. Kan? Dia NGO ke? NGO. Dia NGO. Dia NGO. Abim tapi bawah Outreach. Outreach Center. Abim Angkatan Belia Islam Malaysia. Dia NGO bawah Melaka. pengurusan Abim lah Okey. Sekali lagi boleh Kak Umur jelaskan IOAC ni apa kaitan dia dengan MTG? MTG dengan pembimbing masjid ni. Ya. Kaitan dia amat berkaitan sebab kita jemput dia orang untuk kursus, bagi kursus cara-cara aktiviti nak berdakwah di masjid. Jadi tour guide, pemandu pelancong. Maknanya masjid tour guide ni bergerak di bawah IOAC ni lah. Di Masjid Kampung Keling, Masjid Selat, Melaka dan Masjid Cina Kerubung.
Okey, itu di Melaka lah. Di Melaka. Okey, okey. 3 masjid tu yang 3 utama. masjid di Melaka. Masjid Selat, Masjid Kampung Keling dan Masjid Cina Cina di Kerubung. Kerubung. Ni 3 masjid pelancong. Masjid tour guide-nya di bawah kelolaan ataupun di bawah bimbingan IOAC. Okey, yang berpusat di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Okey, okey. Okey. Masjid negara. Masjid Negara. Yes. Okey. Bagaimanapun di luar sana banyaklah masjid-masjid pelancongan, ya. Banyak. betul. Di Seperti sana masjid banyak. masjid seperti Betul. Masjid Masjid Putrajaya, Masjid Negara, okey. Masjid Sultan Misan. Masjid Sultan Misan. Misan. Sultan Mizan. Okey, okey. InsyaAllah. Masjid besi tak ada? Masjid Besi. Itu masjid besi ke? Yalah. Oh, okey, okey, okey. Misan Masjid Okey, Besi. Okey, okey. Mizan, Masjid Mizan. Nak jadi MTG ni ada kena periksa ke? Ada peperiksaan ke? Ada exam ke? Ada. Kaji Dia ada kursus, Ada. ada exam. Okey, bagaimana? Dia ada kursus Hmm, sampai level 3. okey. Level 1 to 3. Lepas tu kena buat role play dalam kursus tu lah. Okey. Lepas tu ada lagi buat presentation. Apa lagi? Peserta lah. Yes, peserta. Lepas tu ada tulisan bertulis. Dia punya test bertulis. Okey, sampai okey, level okey. Mana ada kursus disediakan Ya. sampai tiga apa dia panggil? Tiga peringkat. Tiga peringkat. Tiga peringkat. Ya. Lepas tu baru exam. Exam, lepas tu Okey. dapat badge. Dapat name card. Mana kalau Yang kena sijil lulus lah exam dia. Kalau lulus. Kena lulus. Okey. Mengesahkan, boleh Baru lah. boleh panggil jadi apa? pemandu pelancong di masjid. Ditauliahkan. Baru ditauliahkan. Dapat sijil. Sebagai Dan pemandu pelancong masjid. Masjid. Lah, Okey, dapat sijil lah ni. name tag lah. Alhamdullah. Dapat name Sekarang tag. ni Kak Ji dengan Kak Umu ni tak bawa name tag. kiranya MTG bertauliah lah ni. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey, Alhamdulillah. okey. Jadi apa tugas MTG ni? Boleh jelaskan Kak Ji? Tugas MTG ni. Okey, kalau nak kirakan tugas setiap hari ke apa? Tak apa, macam mana gambaran Oh, peranan, gambaran dia. tugas Okey. MTG ni. Seperti Kak Ji dan Kak Umu lah. Kak Ji dulu. Okey, sebagai masjid tour guide, kita bekerja Bertugas. tak ada gaji. Volunteer. Ada gaji. Volunteer, Ya. sukarelawan. Sukarelawan Ini bukan kerja lah dalam erti kata yang lazim. Ini bertugas sebagai sukarelawan. Volunteer. Pun nak kena pergi kursus nak dapat tauliah juga ni. Kita orang ni dekat Masjid Selat dan Masjid Keling ada duty roster actually untuk bertugas. Jelaskan. Duty roster makna dia macam saya pergi bertugas setiap hari Rabu, sebelah pagi, sebelah petang, dan ada kawan lagi satu tu hari Isnin, ada kawan satu hari Selasa, dan yang lain-lain tu semua weekend dia orang datang. Dia orang datang. Bila ada bila on duty kita akan pakai vest, dan bila ada pelancong kita akan tunjukkanlah ada dakwah center kat situ, kita akan brief dia lah berkenaan dengan tu. Adakah dia orang nak tahu more kepada Islam, adakah dia orang nak ambil gambar saja, semua. So kalau nak ambil gambar kita cakap lah ambil gambar je. Dia orang pergilah. Bukan semua yang datang tu nak dengar apa yang kita cakap berkenaan Islam. Ada yang just untuk nak ambil gambar, selfie, all that. Jadi kalau siapa yang nak tu kita akan tunjuk lah. Ada apa benda tu yang buat apa? Billboard. Kena dengan Islam tu kita akan tunjukkan, ceritakan apa benda. Poster frame kayu tu Yes, poster. Okey. Saya nampak tu kat masjid Selat tu. Dan ada juga komputer yang disediakan oleh ahli-ahli apa benda, orang yang infak lah, komputer yang ada touch screen tu, berkenaan dengan Islam. Okey, komputer tu menyediakan maklumat tentang Islam. Yes. Itu kan orang infak tu. Infak tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana tahu ada susah apa nak impak, welcome lah. Okey.
Macam Kak Umu bertugas di Hmm. masjid mana? Masjid Kampung Keling. Masjid Kampung Tapi kalau ada Keling. program masjid-masjid lain, kita di-invite boleh join. Okey, ceritakan sedikit apa istimewa Masjid Kampung Keling ni? Apa yang menarik di situ? Sangat istimewa. Yang Okey. menarik tu, boleh datang untuk melawat. Ada 3 tempat boleh dilawati. Ada tempel Hindu, masjid, ada tempel Buddhis. Jadi ada 3 tempat. Kalau melancong tu, selesalah kalau pelancong non-Muslim nak datang, boleh melawat tempat tu. Sekali Jalan street, tersebut, kawasan Harmony tersebut. Street, Oh. boleh lawat 3 tempat. Jadi diorang suka datang lah sebab dia boleh tengok 3 tempat kan, pelbagai kat situ. Sekali Jalan apa tu? Jalan Harmony Street. Harmony Street. Sekarang panggil Jalan Tukang Emas. Jalan Tukang Emas. Sekarang Mm-mm. Jalan Tukang Emas. Dulu Harmony Street. Harmony. Di Sebab Harmony Street tu ada. kat sana harmoni. Okey. India, Hindu, Melayu, 3 tu ada. Mana sepanjang jalan tersebut Mm. ada masjid, Ada ada kuil Hindu, temple temple Hindu, okey. temple Satu Buddhis. lagi? Buddhis Chinese. Temple Buddhis. Laksmana Okey, Cheng kuil Ho. Hindu. Mm-mm. Oh. Ah, Oh, 3 di situ ya. Yang Jadi welcome. boleh maknanya dah berapa lama dah Masjid tu. 3 tempat beribadah tu berada di situ? Yang tempat beribadah tu saya tak pasti, tapi kita Masjid Kampung Keling Okey. daripada tahun 1748. 1748. Lebih kurang 300 tahun lah. Okey, lama dah tu. Lama lah, alhamdulillah. Okey. Mudah-mudahanlah boleh dijaga, dipelihara sampai Hmm. sekarang dan akan datang. Okey. Anak-anak akan datang. Dari segi Keturunan. seni bina dia macam mana? Ada tarikan tertentu? Ada. Sebab sana peralatan dia perkakas kayu berlian. Memang amat menarik. Kalau datang tu bolehlah tengok masuk dalam. Jangan lupa QR code sikit. Masuk, register nama. Lepas tu boleh tengok tempat ibadah, tempat ruang solat lelaki, ruang solat perempuan, tempat wuduk, ada kola tradisional. Memang amat menarik, cantik. Okey. Mimbar, ada mimbar. Mimbar. Desain-desain dia pun Itu ada structure reka biasa bentuk. dalam masjid tu kan? Cuma dia sebab lama mungkin antik, mungkin menarik lah. Antik lah. Menarik. Memang sangat menarik. Sebab dijaga tradisional kan. Kayu-kayu berlian. Kayu berlian ni bukan senang dapat. Yang kita meja makan tu kayu jati. Yang kat sana kayu berlian. Memang menarik lah. Maknanya Masjid Kampung Keling ni di Jalan Tukang Emas ya? Jalan Tukang Emas. Memang terbuka kepada bukan Islam, pelancong-pelancong, tempatan dan luar negara. Luar negara. Macam Kak Haji pula bertugas di mana pula? Masjid Selat. Masjid Selat. Ya. Okey. Macam mana boleh cerita sikit tentang Masjid Selat? Masjid Selat. Apa kelebihan dia, sejarah dia dan sebagainya lah. Apa yang tahulah. Dia juga dikenali sebagai floating mosque. Masjid Terapung. Masjid Terapung di Man-Made Island, Pulau Melaka. Telah dibina tahun 2006. Boleh muat about 1,800 ke 2,000 kalau full house. Kat balcony boleh solat, kat atas pun boleh solat. So jadi kalau siapa nak masuk sana kena sewa jubah, kenakan RM5 seorang. Jadi kalau tak tutup aurat tak boleh masuklah kat situ. Dia ada masa-masa turis boleh masuk. Ada masa tak dibenarkan lah. Bila time solat tak boleh dibenarkan lah. Berbeza dengan Masjid Keling, dia open umum. Bila-bila masa boleh pergi masuk. Welcome. Baju pelancong free. Dengan ni lah. Lelaki perempuan free. Baju pelancong. Baju pelancong Beza dengan Masjid Selat. Masjid Kampung Keling, jubah Semua ataupun free. template card ada sekali tak? Ada. Maknanya tu free lah. Free. Tak dikenakan bayaran Tak ada. di Masjid Kampung Keling. Kalau di Masjid Kena Selat sewa. kena sewa lah. Ya. Sewa Ada RM5. sebab-sebab dia lah kan. Ada sebab. Adanya. Sebab untuk kos dobi and then untuk budak yang menjaga pelancong tu lah untuk masuk. Dari segi bila Kak Haji sebut
Masjid Selat ni dibina tahun 2006. 2006. Lebih kurang. Betul. Okey, maknanya baru 20 tahun lah. Bermakna dari segi sejarah tu tak terlalu lama kan. Ya. Tapi apa ciri-ciri menarik Masjid Selat ni yang menyebabkan Dia konsep modern actually. Lepas tu dia punya menara dia tu bentuk Bentuk bawang kan? rebung. Okey, betul. Ah. Okey. Dia punya Bambu, dom tu Bentuk crystal. bambu. Bentuk Rebung bambu. bambu tu berbentuk. Yang menarik dia tu kalau pelancong datang dia akan ambil gambar dom dia lah. Dom dia macam star kan. Ada dulu sekali duty ada pelancong tu nak ambil gambar tu tunjukkan dia punya tu kena marah kata itu. Dom dia tu. Dia punya Dom apa dia tu. Apa dia panggil? Dom kubah. Daripada dalam lah. Ya. Banyak pelancong memang memujilah masjid tu sebab dia cakap very airy sebab dia punya pintu masuk tu angin dari laut terus pergi kat sana kan. Okey. So dia punya unik lah dia orang cakap Okey. banyak unik lah dia cakap. Okey. Saya pun pernah pergilah. Ah. Jadi Masjid Selat ni memang nampak cute dari sejauh kan. Dia Bentuk betul. design dia memang menarik. Memang menarik dah dari tepi laut. Betul. Lepas tu bentuk View menarik. dia. Walaupun masih baru jadi tarikan utama. Okey. Lepas tu masjid atas air, terapung. Terapung tu memang dekat air lah bagi saya. Yelah. Terapung tu Betul. nampak dia punya Tapi nampak dia punya batu tak nampak terapung pun kan. Tapi kalau itu bila awak datang air surut. Air laut ni ada pasang surut. Okey. Macam kita juga ada Okey, pasang okey. surut. Bila pasang lebih menarik lah kan. Okey. nampak macam terapung. air tu. Nampak lebih terapung dia tu lah. Tapi paling menarik malam. Datang malam. Welcome. Datang malam di Masjid Selat. Dia punya lampu-lampu tu romantik. Menarik. Ada pink, ada hijau. Sebab konsep Saudi Arabia. Dari segi pelancong-pelancong yang datang, berapa ramai? Mana yang ramai? Masjid Kampung Keling ke Masjid Selat? Kak Haji? Dan berapa ramai anggaran kedatangan pelancong? Masjid Selat. Anggaran dia. Masjid Selat rasanya lebih ramai. Kadang-kadang dia satu hari tu sampai 7 atau 8 bas. Tapi tak semua masuk lah kiranya. Sebab dia orang suka pergi yang tempat yang sebelah sana tu, yang Sunset, tepi tengok laut. sunset. Satu hari boleh sampai 7 hingga 8 bas. Anggaran Dalam satu bas tu lebih kurang 40-50 orang. 40 satu bas. Mengikut data tahun lepas, 1 year tu 200,000 plus. Lebih 200,000 200,000. satu Tahun tahun. lepas. Tahun lepas. Itu Mengikut di Masjid data. Selat atau Masjid Kampung Keling? Masjid Selat. Masjid Selat. Saya rasa Masjid Kampung Keling kurang sikit lah ya. Kurang sikit lah. Tapi bolehlah mencecah Boleh, 2,000. 2,000 pelancong. Kira ramai lah dengan Ramai juga. Okay, bagaimana cerita sikit pasal pelancong ni? Pelancong daripada mana ni sebenarnya? Pelancong pelbagai negara. Kat umur? Pelancong pelbagai negara. Daripada Korea, Jepun, Europe, Jerman, Perancis. Pelbagai negara lah. Okay. Yang Kalau Masjid Selat, ramainya pelancong daripada China lah, mainland. Okay, daripada China, mainland. Okay. Yang Europe tu tak apa ramai sangat lah, nampaknya. Masjid Kampung Keling ni ramai orang putih. Mak Saleh. Masjid Kampung Keling lebih ramai Mak Saleh. daripada barat lah. Barat lah. Orang putih Orang putih. Masjid Selat lebih pada Mainland China. Japan, Japan, Korea, Taiwan kan. Tapi kesimpulannya memang daripada pelbagai negara. Pelbagai negara lah. Sama ada di Asia atau di barat lah kan, di Eropah. Yelah, pelbagai negara. Saya nak tanya sikit tadi kata kerja ni kerja volunteer. Bila kalau volunteer ni tak menerima bayaran lah. Betul. Ya, volunteer. Tak terima bayaran langsung ke atau macam mana? Tak ada allowance ke apa? Kerja volunteer ni kira sukarelawan kan. Suka-suka boleh datang. Suka-suka. Jadi dia maknanya ikut, adakah maksudnya bila suka-suka boleh datang tu terserah lah kan? Terserah pada anda. Terserah pada siapa nak datang lah.
Tak adalah. Suka-suka tu pun Ah. kita buat kerja ikhlas kan, buat kerja dakwah. Yelah, bila ikhlas, bila suka baru datang lah. Yalah, kita niat tu kerana Allah. Bila you suka, you Ah, datanglah. Kalau Okey. tak suka, datang juga. Okey. Mana bila Kak Haji sebut ada jadual semua tu, itu bergantung pada komitmen diri sendiri ke atau macam mana? Sebab Sebab dia tak kita ada apa kata, arrange. dia tak ada bayaran untuk Kita melonjakkan semangat tu. Macam mana? kalau masjid Silat kita arrangekan sendiri-sendiri lah Hmm. jadual tu. Tapi kita tak kisahlah bayaran tu. Nanti Allah akan bayar kita insya-Allah. Okey, kesimpulannya tak ada bayaran lah, tak ada Ya, gaji lah. Tak ada. Allowance pun tak ada. Tak ada, so far tak adalah nampak. Okey, so far tak adalah nampak kan. Belum Berapa lagi. jauh lagi tak nampak tu tak tahulah ha. InsyaAllah akan datang Oh, ada. InsyaAllah akan Ah. datang ha. Okey. Maknanya ni kerja mulia lah tuan-tuan. MTG ni, Masjid Tour Guide ni, maknanya setakat ni tak ada bayaran ditetapkan, diberikan, tiada allowance juga. Maka sangat memerlukan kekuatan jiwa lah. Ya. Betul. Ya. Okey. Moga Allah berkati mereka ni lah, insya-Allah. Amin. Nak add satu lagi. Okey, teruskan. Kadang-kadang bila nak pergi masjid tu adalah makhluk halus setan tu dengan telinga cakap buat apalah nak pergi, kau kan ada bayaran pun. Banyak kerja kat rumah lagi. Tapi insyaAllah lawan benda tu kan. Oh. Bisikan syaitan tu memang selalu ada. Bisikan dengar ke betul-betul dekat telinga? Ada. Ada. Tapi kita tahu kalau benda yang tak elok tu mesti daripada syaitan. Senang je blame syaitan lah ni. Ya. For sure daripada syaitan Walaupun tak dengar dia cakap, kau dengar takut pula. Betul. Kak Ji, jangan pergi. Apa kau pergi, orang bayar pun tak. Kalau dengar macam tu takut pula. Tapi memang kita anggap bila sesuatu yang mengganggu tu sebagai bisikan syaitan. Ya, betul. Sekarang pengalaman sebagai MTG ni. Okey, Kak Ji, apa pengalaman sebagai MTG ni? Yang seronok ke, yang tak seronok ke, yang boring ke, yang menyakitkan hati ke, yang menggembirakan? Okey, kongsikan. Okey. Yang tak seronok tu bila kita nak bercakap tu ada satu kes itu nak dakwah dengan orang etis lah kononnya. Bila kita tanya, dia cakap dia etis, I don't believe in God. Dia cakap, tu pergi je. Terus pergi. Menonong je pula. Belum sempat nak cerita lagi. Dah pergi je. Cakap kita pun terpanjat lah kan. Tapi ramai juga yang macam turis yang single kan, solo traveller. Kita tengok dia punya tanda tu. Kalau dia minat tengok billboard dia. Okey. Dakwah. Poster dakwah tu lah. Poster dakwah tu. Kita biarkan dia baca. And then kita akan tanya dia, explain kepada dia apa yang dia nak tahu, all that lah. Maknanya pelancong ni ada pelbagai jenis lah juga ada. Ada yang memberi perhatian, ada yang minat nak tahu, bergantung lah. Ada yang menonong je tolak kita lah maknanya. Ada juga yang takut cakap, please sir, come in. Dia takut. No. Dia pergi je. Dia macam takut nak pergi masjid. Dalam tu kan. Takut nak masuk. Takut nak masuk. Nak mijak. Dakwah corner tu. Tapi Kak Haji tak gunakan skill untuk memujuk dia masuk. Dia tu menonong je pergi. Banyak lagi nak dilayan. Kena pergi belajar skill lah dulu ni. Agaknya itulah tujuan kursus untuk bukan sekadar untuk kita tahu tentang Islam dan sebagainya untuk kita belajar, tapi untuk kendalikan manusia, respon manusia. Yes. Betul. Cara-cara kita nak berdakwah macam mana. Biasalah nak manusia ni ada yang dia suka nak dengar, ada yang dia minat, ada yang tak tahu, ada yang prejudis, ada yang dia tak tahu tapi dia minat nak tahu, ada yang tak tahu dia kekal tak nak tahu kan. Ada yang tahu sebenarnya tapi dia sengaja nak dengar. Macam tu. Bergantunglah ya. Okey. Takkan itu je pengalamannya, ceritalah lagi apa yang menarik. Yang menariknya. Apa yang menarik ke, yang menensionkan ke, yang kita tak suka ke? Ada lagi? Okey, kalau yang pelik-pelik ke? Kalau yang menarik tu macam taaruf lah. Macam kita berkenal-kenalan kan. Berkongsi ilmu, berkongsi maklumat. Kita kongsilah apa diorang dah melancong rata dunia kan. Dia akan kongsikan ke mana dia pergi. Tu cerita yang lazim, bukan yang menarik sangat. Yang tak menarik lah tu. Kita tak payahlah pergi luar negara sumbang banyak-banyak. Itu yang menariknya. Kita dapat maklumat dapat maklumat. Jadi kita boleh kongsi lah. Okey. Maksudnya macam tu. Yang tak menarik?
Yang tak menarik tu macam pelancong tak nak dengar cakap. Maksudnya tak nak register, tak nak kan kita kalau masuk QR code kan, nak tahu siapa nama, where are you from, dari mana. Dia tak nak bagi kerjasama, tak nak Dia register. kata banyaknya you nak tahu. Mm-mm. Maksudnya macam tu lah. Lepas tu kami pun sebenarnya ada sediakan satu borang nak tahu umur berapa sebab kita nak buat statistik daripada negara mana. Lepas tu kategori umur dia daripada negara ni umur berapa, tua ke, muda ke, sederhana ke. Itu kadang-kadang diorang tak nak isi. Dia kata secret, rahsia. Jadi itulah kadang-kadang kita nak ambil pun tak apalah, it's okay, no problem. Okay. Okay, Kak Haji, bagaimana kategori pelancong ni? Maknanya jenis macam mana yang banyak ataupun yang sikit? Tak kisahlah. Maknanya yang mana yang beragama, tak beragama, yang percaya Tuhan atau tak kenal Tuhan, atau yang beragama Kristian dan selainnya. Cuba gambarkan, ceritakan sikit. Macam mana maksud dia? Maksudnya Kategori pelancong. yang kategori pelancong ni, jenis macam mana manusia tu? Jenis yang kebanyakannya macam mana? Adakah yang ada yang langsung tak beragama, atau ada yang langsung dia tak kenal Tuhan, atau dia memang tolak Tuhan macam ateis? Ya. Kan? Ada yang jenis yang dia atau macam manalah. Tapi so far yang Kak selalu on duty tu ramai tak beragama lah kiranya. Yang ramai tak beragama tu tak biasanya beragama. daripada negara mana? Selalunya China lah yang tak beragama. Okey. Dia cakap dia don't believe in God. Dia cakap Okey. I believe in myself and I believe in myself lah dia cakap. Tapi kalau tengok yang daripada luar negara tu, mana Europe dia banyak pada atheist, especially yang muda-muda kan. Tapi yang dah berumur macam kita ni dia selalunya Kristian lah. Dia Kristian. Tapi kalau China, Jepun dia banyak pada Shinto lah. Agama Shinto dan Buddha. Ada juga in China Buddha. Dia Jepun ni Shinto. Jepun Shinto. lagi Shinto dia Buddha pun ada Buddha, kan? ada Buddha. Ataupun tak ada agama. Tak ada Tak ada agama. agama. Ya. Kat umur lebih kurang macam tu. Kalau Sebab Masjid Masjid Salat ni banyaknya daripada Masjid Europe. Kamkeling Masjid ada yang Kamkeling. memilih banyak agama. Maksudnya tu satu tak nak pilih apa-apa, semua dia ni. Semua dia nak. Maksudnya dia tak pilih. Ada yang pilih Belajar one kot. God. Dia pilih satu Tuhan. Tapi dia macam apa? Jesus lah. Yang pilih satu Tuhan, percaya satu Tuhan lah. Kat situ kita akan terangkan lah, bagi tahu selepas Nabi Isa tu ada Nabi Muhammad. Sebab kadang-kadang dia orang tak sampai dekat negara dia tu, dia cuma persekitaran dia, dekat tempat dia, dia cuma percaya Tuhan, satu Tuhan. Tapi dia tak tahu kewujudan Nabi Muhammad. Jadi kita sampaikan. Lepas tu dia ada cakap, dia feedback lah ceritanya. Dia cakap, tak ada pun cerita macam ni, tak ada sampaikan. Jadi itulah peranan kita untuk menyampaikan bahawa selepas Nabi Isa ni ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling terakhir. Tu kalau bincang bahagian cara poin-poin dakwah lagi panjang kan. Panjang. Okey, saya nak tanya satu berdasar pengalaman Kak G dan Kak Mu lah. Okey, Kak G dulu. Okey, dari segi karakter orang-orang, contoh daripada Jepun, daripada China ni, ada tak karakter-karakter yang berbeza, yang special, yang dapat ditelah, dapat diperhatikan daripada Europe ke, tak kisahlah, yang Kak G perasan. Okey. Kalau kita tengok kalau daripada China tu dia macam kasar sikit lah. Cakap kuat-kuat. Kan? Tapi ada juga yang kita tahu kalau dia ada educated sikit, dia akan macam wajah dia lembut, hormatkan kita kan. That one is China lah. Jepun dia more kepada polite. Polite, tunduk. Kita pun tunduk lah. Kalau daripada Europe tu dia very soft spoken. Lepas tu hormat pada kita actually. Hormat pada kita actually. Jepun dia lebih soft spoken, lebih Soft lembat spoken. lembut Ya, lembut dan hormat pada kita. Walaupun dia tak faham apa yang kita cakap, dia angguk-angguk je. Kalau China, dia tengok kita, dia pergi terus cakap kuat-kuat, all that kan.
Lepas tu kita tegur dia buat tak peduli je. Saya rasa mungkin tu pasal bahasa kan. Macam bahasa tu tak Bahasa, faham. Bahasa tapi ada juga Mandarin. yang Kat umur tak Kak tahu Haji ni bahasa. ada bahasa lain ke selain pada bahasa Inggeris, bahasa Malaysia? Ada kuasai bahasa Jepun ke, bahasa Ya, Cina? bahasa sikit-sikit lah. Bahasa basic. Greetings lah. Yelah. Konnichiwa. Konnichiwa, Arigato. arigato gozaimasu. Ni hao ma. Tu je mana cukup. Tapi kalau Ha. hong ai ni. Wah ini tu apa? Wah ini Wah, kalau ini. si gua tak lu mati tu masih lagi kecil. Wah ini kan kena Ah, tangkap terus. Kalau Jepun tu dia punya Bonjour. kita boleh Okey. ambil lah dia Hmm. punya disiplin kan. Okey. Kita panggil akhlak. Itu penting lah. Okey. Baguslah tu. Okey. Dia disiplin. Cuma Berbeza dengan Jepun yang menjajah kita dulu sangat berbeza. Sangat berbeza. Satu lagi nak add ya. Kalau misalnya kalau dia pelancong dari Taiwan, dia tak akan mengaku dia orang Cina. Taiwan is Taiwan. It's not. Okay. Dia macam Negerian dia memang pasal dia kuat punya saja. ni kot. Dia Pride punya lah. country. Lagipun memang dia negara beza. Jadi pentinglah untuk seorang MTG itu membezakan antara Taiwan dan daripada China. Yes. Kita pun fahamkan dari segi geopolitik dia. Yalah, geopolitik. Buat muka sama je kan. Kita tak boleh nak differentiate actually. Alright. Soalan yang terakhir saya lah. Ada tak berlaku syahadah, maknanya mereka ni menerima Islam? Ada pengalaman tak? Atau melihat sesiapa ke atau sendiri punya pengalaman di mana pelancong-pelancong menerima Islam atau bersyahadah atau macam mana? Kak Haji? So far masa akad duty belum ada lagi lah. Belum lagi syahadah. Tapi adalah kawan, saya tengok ada kawan yang MTG juga. Dia center dia dah syahadahkan orang. Nampak? Kat situlah dekat tempat dalam masjid tu sendiri dia bersyahadah. Ya. Kat tepi laut. Banyak tak kes-kes syahadah dilakukan oleh MTG di Masjid Selat atau Masjid Kamkuling? Ada dua kes Jangan saya host. Kalau maknanya ikut pengalaman KG sendirilah. Tak ada. So far belum. Yang nampak atau tahu? Tahu tu adalah nampak ada orang syahadah dalam Facebook tepi laut macam ni. Tepi laut. Kamu pun setakat ni ada, alhamdulillah, Imam Hatim tu ada syahadatkan. Adalah yang syahadah macam tu, tapi sekarang ni kalau buat syahadah tu kena bagi bimbingan lah. Macam yang ada hari tu Rusia, pelancong dari Rusia, tapi dia dah melancong, masih lagi melancong satu dunia. Dia kata dia tak nak disebarkan gambar dia. Tapi adalah kes-kes syahadah. Ada syahadah, alhamdulillah. Jadi orang ni syahadah sebab dia tahu banyak maklumat daripada tentang Islam, atau kadang-kadang dia berlaku secara yang dengan maklumat yang sedikit, atau kadang-kadang dia tertarik dengan masjid, atau kerana apa sebenarnya pengalaman Kak Umur lah atau Kak Jila kalau ada? Kalau pengalaman Kak Umur ni dia memang berminat, dia muda lagi, berminat nak belajar dan minat nak ambil tahu tentang Islam. Dia kata memang baguslah tengok ni orang Islam macam ni, kita dah terangkan kan. Lepas tu dia berminat lah masuk Islam. Biasanya berminat lah kan? Berminat, Cuma mula-mulanya sebab minat. yang mendorong tu pelbagai jugalah kan? Pelbagai lah. Yalah, kadang-kadang ada yang kita cerita banyak, dia faham banyak, belum tentu dia terima. Betul. Ada tu dengan sedikit fakta, dengan sedikit cerita, dia terima pula. Betul? Macam pandai-pandai saya ni, macam tahu pula. Betul. Okey, tapi nak tanya Kak Ji dengan Kak Umur ni, syahadah begitu je, adakah didaftarkan atau direkodkan? Setakat ni kalau pelancong luar negara, kerajaan negeri Melaka ni belum iktiraf ambil pelancong luar negara lah. Dia cuma ambil lokal tempatan. Tapi Islamic Outreach Abim Center ada untuk didaftarkan. Jadi tahu di Melaka rasanya lah kalau dia orang syahadah di Melaka, dia orang kena register. Kalau turis, dia kena register dengan Abim dulu. Islamic Outreach Abim register isi Center. borang. Okey. So kita boleh katakan di Melaka ni belum ada pendaftaran International, belum ada. syahadah dilakukan lah secara rasmi, secara berikod.
InsyaAllah Cuma lah, maknanya mudah-mudahan. syahadah yang dibuat tu syahadah yang yalah moga sah di sisi Allah lah. Dan Yang tak Syahadah, official lah. tapi tak official. imam pun Hmm. sahkan lah. Imam Yalah. masjid tu, imam Yalah. masjid yang sadahkan. Macam kalau Hmm. kami tu cuma jadi saksi je. Jadi boleh tak kita katakan kalau dia bersungguh-sungguh untuk mendaftar syahadah tu dia kena usahalah sama ada pergi ke Habim di Kuala Lumpur Ya. ataupun di luar bila dia balik ke negara dia lah. Balik negara Betul. dia daftar semula atau dia nak melancong balik ke Malaysia, kita welcome dia datang belajar di Kuala Lumpur. Okey. Disediakan kursus di Masjid Negara di Kuala Lumpur. Okey, kita dah bincang tentang MTG ni, Masjid Tour Guide ni, dari segi tugas dia, cabaran dia, masalah dia, okey. Okey, okey, saya nak tanyalah Kak J dan Kak Umu, okey. Apa cadangan-cadangan yang boleh kita berikan untuk MTG ni diperbaikilah atau lebih dimajukan? Yalah. Okey, Kak Kak Umu, Umu ha. untuk penambahbaikan lah atau cadangan kan. Sebab dah lama buat MTG tapi perkara yang sama. So cadangan tu kita cadangkan buat galeri. Jadi senang. Bila ada galeri, pelancong cuma boleh datang baca kat situ, dia dapat informasi senang lah. Kita cadangkan buat galeri. Dengan smart counter. Kita akan buat penambahbaikan kaunter sebab sekarang cuma meja-meja biasa je yang diletak bercantun dengan masjid. Jadi kalau ada buat smart counter, senang sikit lah. Masuk, pelancong boleh scan QR code, terus masuk. Lepas tu tour guide memang tunggu dekat tangga masjid tu. Bolehlah welcome dia masuk. Okey. Okey, Kak J? Macam Masjid Selat sekarang ni, dia orang kan hadkan masa kan. Macam masa solat tak boleh masuk. Rasa akak masa tak payah hadkan macam dulu, tak payah hadkan pelancong tu masuk. Macam open je. Biar dia anytime dia boleh masuk. Jadi masa solat tu memanglah kita nak galakkan dia tengok kita solat kan. Bukannya nak, ada juga yang pelancong kadang-kadang dia stay sampai masa solat sebab dia cakap dia nak tengok orang solat. Padahal kalau masa solat pengawal akan suruh keluar. Jadi tak payah buka lah. Tak payah tutup lah masa-masa solat tu, open je. Anytime boleh keluar. Macam Masjid Keling kan. Lagi satu masa tu tengok Masjid Selat terlalu lama sangat ni menunggu waktu pelancong menunggu kat luar. Rehat tu. Terlalu banyak masa nak menunggu. Okey, biar masa ziarah atau masa melawat masjid tu dibuka sehingga ke waktu penutup dia lah. Yalah. Maknanya waktu solat pun dibuka. Ya macam dulu. Tak dulu payah pun nak pernah had macam masa. Dulu kan ada one time dulu kan. Buka je. Tak tahu kenapa. Dulu isu dia apa. asal dengannya lah masa tu kan renovate kan. Jadi dia tutup lah hadkan sebab takut pelancong ni tak selamat sebab kerja-kerja kontrak. Sekarang kerja kontrak dah siap dah apa semua dah cantik. Saya rasa boleh dibuka semula lah. Kan jadi tak adalah pelancong menunggu lama sangat tersekat dekat luar. Lagipun pelancong kalau nak minum air dekat kedai Haji Liana tu, dia bolehlah masuk dalam. Untuk makan minum. Okey. Tak payah lagi melepak tepi laut tu. Lama sangat kan nak tunggu masa. Cadangan lain lagi? Lagi satu, akak rasa yang QR code tu. QR code tu perlu letakkan kat depan pengawal tu. Bukannya letak kat atas. So that, yelah IOC pun ada bagi kita QR code. Tapi so far, itulah kan. Kita minta nak letakkan dekat pintu masuk lah. Every time pelawat masuk, kena QR code first. Yang tu yang accurate actually. Sekarang ni memang tak accurate. Kena kira manual. Dari segi ini sebahagian daripada sistem SOP dan sebagainya lah kan? Ya. Tak ada bincang dengan antara MTG dengan pihak masjid ke? Ada dah. Bincang. Belum sampai ke? Belum sampai. Belum ada. Belum dipersetujui lah. Belum ditakdirkan untuk.
Sebab sana kira diformalkan. Masjid Selat ni ada security. Lepas tu dekat untuk bayaran baju pelancong tu memang ada petugas Masjid Selat dari situ. Volunteer berdakwah dekat atas. Jadi tu yang dia ni QR Okey, code okey. dekat atas. Okey. Tapi hari tu saya ada terbacalah Kak Hmm. Umu tentang dalam surat khabar juga rasanya yang Hmm. ada mungkin ada pelancong ke ataupun pelancong tempatan ke yang tak puas hati, Hmm. dia macam buat apa orang kata memberi pandangan yang kritikanlah kepada pihak masjid Kampung Keling ataupun kepada MTG ke saya tak pastilah, tapi dia kata seolah orang masjid ataupun pihak masjid tu tak begitu friendly kepada pelancong atau yang datang. Seperti kipas tak buka masa pelancong datang atau macam mana? Betul ke benda tu? Mungkin betul, tapi tu rasa mixed communication, macam tak ada perbincangan. Sebab orang yang jaga masjid tu kan Sabtu Ahad cuti. Okey. Kalau yang datang bertugas tu Sabtu Ahad. Jadi tak Swiss tu macam Masjid Selat juga. Swiss tu dekat dalam pejabat. Jadi tak ada siapa buka Swiss, tapi Okey. kipas yang ada stand, ada kaki tu bolehlah buka yang bawah. Okey. Tapi Masa tu Kak Umur tak bertugas dah? tak ada. Masa tu tak ada bertugas. Okey. Hari lain agaknya. Masa tu ni lah Mu. Tapi gambar Omega dalam Street gambar dakwah. dalam gambar Masa tu tu Omega ada Street dakwah. okey, dalam gambar tu ada ramai pendakwah atau dai termasuk daripada Kuala Lumpur. Itu Tapi yelah. kipas tak buka ke macam mana? Mana tu di luar kawalan Kak Umur lah. Itu bukan kamu sebab kita invite welcome balik Islam baptis kan. Dengan Hidayah Center pun ada. Okey. Ramai lah yang datang masa tu. MRM Mana pun ada masa tu. MRM pun ada. Isu utamanya tu sebab apa? Sebab pasal kipas, saya tengok dia bulatkan gambar kipas dekat atas tu tak Okey. buka. Kipas bawah tu sebenarnya ada. Ada 2-3 kipas kat bawah. Okey. Sebab yelah orang masjid kata sebab tak bagi dia nak, dia komplain lah. Tak bagi dia nak. Macam yang Apa maksudnya tu tak faham. Tak bagi dia. maksudnya yang nak suruh buka kipas atas tu, dia orang masjid ni kata kalau kata tak friendly, kenapa ramai sangat pelancong datang Masjid Kampung Keling? Itu jawapan dia lah. Jawapan dia Tapi lah. kesimpulannya kipas tu tak buka sebab Sebab cuti. Habis kalau satu ahad yang lain tu, Satu hal masjid yang cuti, lain, siapa yang nak handle kipas tu? yang buka kipas tu dia masa waktu solat. Imam ada, Bilal ada. Maksud saya, kalau diorang tak ada, siapa yang nak bukakan? Tak adalah buka. Tapi memang sentiasa imam dengan Bilal ada. Waktu solat je dibuka. Yelah, kalau pelancong datang bukan waktu solat. Waktu solat sekejap je, setengah jam, sejam. Kipas tu memang dia tak buka yang dekat atas tu sebab tak ada apa? Yang jaga masjid ni tak ada, dia cuti. Sabtu Ahad dia memang cuti. Kau umur tak boleh bukakan sebagai Tak boleh, itu pejabat punya ni. Macam Masjid Selat, Masjid Selat ada Switch dalam. security. Okey. Kami tak ada security. Switch dekat dalam Saya dah bilik bincang dengan imam. dia, tolong buka kipas tu. Dia kata kalau dia ada dia boleh buka. Dia tak kisah kalau dia ada. Jadi saya harap perkara ini salah dapat faham lah. saya harap masalah ini dapat diselesaikan lah. Sebab pertama pelancong memang ramai ke Masjid Kampung Keling tu. Dan Ramai. juga keadaan masjid tu memanglah Panas, okey dia kecil. segitu. Tetapi kalau tak ada kipas memang panas lah. Panas lah. Walaupun dia punya ruang untuk angin masuk tu banyak. Tapi kalau tak ada angin, Memang. dengan keadaan yang Dalam agak panas. kecil memang Tapi panas. saya rasa lah insyaAllah lah mudah-mudahan lah ada rezeki selepas ni kan. Selepas isu-isu macam ni sebenarnya kalau perkara macam ni kita dah tahu diri kita volunteer kan. Datang bertugas niat kerana Allah. You nampak apa kekurangan, you support lah, you top up. Apa yang perlu, yang penting, welcome. Datang semua. Atau you nak sponsor aircon pun boleh. Kan? Lagi semangat sikit. Jadi tak adalah nak bergaduh-bergaduh kan. Nantikan aircon kan masjid dah bayar pula. Tak kisahlah manalah tahu ada nak sponsor Okey, aircon, okey, wifi. Bagi saya masalah bagi saya lah masjid ni selain pada dia menyambut pelancong tapi dia ada matlamat yang lebih besar iaitu untuk menyampaikan dakwah. Betul. Jadi satu first impression yang paling penting ialah pelancong masuk mesti dalam keadaan dia rasa dia dialu-alukan. Selesa, Dia rasa welcome. selesa. Jadi elemen paling penting adalah keselesaan. Dan kipas ni adalah sesuatu yang bagi saya perlulah mengambil sekira suasana di Masjid Kampung Keling tu.
Jadi memang sukarlah untuk mungkin dai-dai atau MTG untuk menyampaikan dakwah bila pelancong yang disantuni itu tak selesa. Apalagi kena pakai jubah kan. Ubah. Dia jumpa. Okey, kita harap perkara ni dah tak berlaku lagi, dah selesai. Kalau belum selesai, selesaikanlah kan. Okey, Yelah. kita nak bicara soal tak nak lagi MTG ni lah. Kita nak bicara soal kehidupan sedikitlah sebelum kita menutup. Saya nak bacakan satu hadis lah atau satu dua hadis untuk dapat respon daripada tetamu kita lah. Memandangkan kita ni di peringkat mengisi baki usia lah bagi saya, kalau saya boleh simpulkan macam tu. Kita bukan muda lagi. Bila dua umur Kak J ni, dua wanita ni yang tak muda lagi ni sanggup mengorbankan diri untuk melakukan satu kerja yang tak dibayar pun. Tak ada gaji, tak ada allowance dan sebagainya. Kerana atas dasar apa? Kalau tak kerana keikhlasan untuk melakukan sesuatu yang kita katakan dakwah, menyuruh manusia ke jalan Allah. Ada rasa niat untuk berdakwah tak bila buat benda ni Kak J? Ada. Ya, Niat. memang Memang niat sebelum keluar. Niat niat berdakwah tu kerana Allah. memang dari rumah lah. So, tidak buat apa, keluar penat-penat je Ah, kan. betul. Bayaran tak ada. Betul. Makan ni sendiri kan? Tak Bawa ada. sendiri bekal. Sendiri bekal. Okey. Saya nak bagi satu hadis ni, nak bagi bacakanlah hadis ni kan. Okey. Hadis yang pertama ialah tentang innamal a'malu bil hawatim. Amalan itu bergantung kepada pengakhirannya. Ya. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban sahih. Hadis kedua pula saya ringkaskan je lah dengan kepada makna dia. Sungguhnya ada seseorang yang melakukan amalan-amalan penghuni neraka, namun dia adalah penghuni syurga. Dan sesungguhnya ada seseorang yang melakukan amalan-amalan penghuni syurga, namun dia adalah penghuni neraka. Sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung pada penutupnya. Musnad Imam Ahmad. Yang ketiga, sungguh ada seorang hamba yang menurut pandangan orang ramai, dia mengamalkan amalan penghuni syurga, namun berakhir menjadi penghuni neraka. Begitulah sebaliknya, ada hamba yang mengamalkan, orang lihat dia mengamalkan amalan ahli neraka, tapi akhirnya dia adalah penghuni syurga. Sekali lagi, hadis itu ditutup dengan ayat, sesungguhnya amalan itu dihitung dengan penutupnya, pengakhirnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Jadi hadis ni sama ada sahih atau hasan semua ni. Okey. Dan satu lagi, saya pendekkan je lah. Demi Allah yang tidak ada Tuhan melainkannya, sesungguhnya di antara kamu ada yang melakukan amalan ahli syurga sehingga jarak antara dirinya dengan syurga tinggal sehasta. Okey, tinggal sehasta. Lalu dia melakukan amalan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya ada di antara kamu yang melakukan amalan ahli neraka sehingga jarak dia dengan neraka tu tinggal sehasta aja. Very sangat pendek lah, sangat dekat. Tetapi telah ditetapkan bagi ketentuan baginya, lalu dia melakukan amalan ahli syurga, maka dia dimasukkan dalam syurga. Hadis riwayat Muslim, sahih juga, ya. Jadi hadis ini kalau boleh saya tanyalah atau Kak Ji bila dengar hadis ni, bila penutupnya disebut amalan itu bergantung pada penutupnya, sedangkan gambaran hadis itu agak menakutkan. Kalau kita lihat secara umum macam, kenapa begini? Kenapa dia dah puas melakukan amalan-amalan yang dilihat sebagai orang baik, ahli syurga, tiba-tiba di sana akhir dia jadi ahli neraka pula. Ataupun dia dilihat orang ramai melakukan ahli syurga, tetapi masuk neraka juga. Dan tiba-tiba ada orang yang dilihat manusia melakukan amalan-amalan ahli neraka, seorang yang nampak berbuat jahat ke buat maksiat, tetapi telah ditentukan ketentuan atasnya, dia masuk syurga. Tetapi semua hadis ini seolah-olah dikaitkan dengan sungguhnya amalan itu bergantung ataupun tertaluk kepada penutupnya. Kalau Kak Ji boleh kongsi pandangan dari hadis ni atau beri pandangan sikit. Pendapat peribadi ataupun Tak apa, kita kongsi, kita share. okey, Kita bukan kita kongsi, ustaz-ustazah sini. betul. Kurang-kurang kalau kita Ini salah, ini minta pendapat- ustaz-ustazah correctkan kita, betulkan kita. Okey? Ini pendapat bukan ustazah lah. Tetapi orang ni orang yang hebat yang terlibat dalam bidang dakwah tanpa bayaran. Pendapat pengakhiran hidup kita ni adalah berdasarkan apa benda yang terbaik last sekali yang kita buat, yang terbaik sekali. Seperti yang diorang cakap kan, bila kita meninggal, ada 3 amalan yang kita tinggalkan kan. Anak yang soleh, and then ilmu yang bermanfaat, sedekah. Sedekah. Okay. Jadi kalau as a MTG, akak rasa
ilmu lah. Hmm. Ilmu yang kita tinggalkan. Macam dakwah yang kita buat sebagai MTJ ni. Jadi pengakhiran hidup kita ialah apa yang kita buat terakhir sekali. Allah akan tengok berdasarkan begitu dengan niat kita. Kena ikhlas lah. Kena Ikhlas lah. jaga hati. Ah. Jagalah hati. Jangan. Okey, Kak Umu pula. Ya, Daripada lebih kuranglah kefahaman macam tu. Amalan-amalan kita kena jaga. Kalau datang masjid tu. Tapi kami macam perempuan digalakkanlah. Sebelum ni kan masuk masjid tengok ada tak tutup aurat. Masuk je masjid ambil telekung dekat atas. Jadi kami kat sana pun berperanan lah. Kita pun belajar juga. Belajar sama-sama lah belajar kan. Jangan sampai macam tu lah. Jadi jagalah amalan-amalan. Sama-sama lah kita jaga. Amalan-amalan tu yang pengakhiran tu lah. Kita pun tak tahu hari esok siapa kan. Kita ni siapa. Cuma amalan berterusan tu istiqamah. Jadi kalau boleh istiqamah berdakwah. Berdakwah. Dengan tiga amalan tu besok tak ada apa dibawa mati melainkan 3 amalan tu sedekah majariah, anak soleh yang mendoakan kedua ibu bapa, lagi satu ilmu yang bermanfaat. Kita je lah. Jadi yang penting bagaimana yang Kak Haji sebut tadi, yang Kak Umu sebut tadi ialah kita kena jaga hati, jaga keikhlasan. Kita kalau dari satu sudut kita faham hadis-hadis tadi, bila kita digambarkan bahawa ada orang yang nampak baik atau memang berbuat baik pun tapi dia berakhir dengan neraka atau kadang-kadang jarak dah tinggal sehasta, maknanya dah dekat sangat tetapi dia buat slack lah, maknanya dia buat spoil sesuatu yang besar. Sebab kita yakinlah Allah Maha Adil, betul? Takkanlah Allah kata, kau dah buat amalan baik-baik tiba-tiba ujungnya neraka. Kenapa? Kan? Kalau ia pun penghujung penting, betul? Jadi pada saya lah kalau yang pertamanya tu niat. Pertamanya ialah hadis tu mengajar pentingnya kita untuk jaga niat, jaga hati supaya kita jaga keikhlasan kita berterusan. Jangan kalau kita dah buat amal banyak, dah buat MTG, dah berdakwah, kita terasa kita bagus lah atau kita rasa kita riak ke atau kita nak menunjuk ke, kita rasa kita lebih baik pada orang lain. Situ takut berlaku kegelinciran niat sehingga boleh merosakkan kita takuti penghujungnya kita rugi. Kan? Sebab kita pun ada dengar macam-macam kisah yang orang dia beramal kan tetapi diperdayakan, saya tak tahu kisah sahih ke tak tu yang dia beramal baik kan kemudian dihasut syaitan, akhirnya dia mati dalam kekafiran kan. Sebab Allah Maha Adil. Mungkin Allah Maha Adil, tak mungkinlah kalau kita nak jadi baik atau berbuat baik atau berniat baik kita akan lari pada hidayah Allah. Jadi niat, keikhlasan, istiqamah, menjaga hati sebagai MTG ni, betul Kak Umu, Kak Ji kan? Kan supaya tak timbul riak, nak sabar, nak tenang kan, buat kerana Allah, kau tak rugi. Buat rugi sampai ke akhir hayat maknanya kan. Kalau kita tersilap atau terasa macam belagak sikit, kita bertaubatlah. Betul, itu kaedahnya. Jadi hadis ni mementingkan keikhlasan. Cumalah bila saya kaji Kak Umu bila saya kaji sedikit tentang hadis ni pandangan saya jugalah ni saya punya, orang kata saya punya pandangan berbeza selain pada yang tadi. Iaitu pandangan kedua ni ialah inilah sebenarnya menjawab kepada soalan tentang kenapa saya tanya sebelum ni tentang umur, tentang penyesalan ramai manusia. Memang ramai manusia banyak dia menyesal pada masa ini atas peristiwa silam, betul tak? Kan? Tetapi dia tak boleh balik. Kita tak boleh balik. Sebab benda ni kalau kita pergilah rumah kebajikan, rumah orang tua, kita tanya mereka umur yang 60, 67 yang duduk seorang diri, yang gelandangan dan sebagainya, pasti ada kekesalan pada jiwa dia. Yang dia kalau boleh dia kembali pada masa muda, dia nak ubah tapi tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Jadi memang tak boleh lah. Bila tak boleh ni, apa ubat duka lara? Ni saya nak kongsikanlah ubat duka lara atas penyesalan kini. Ubat duka lara tu apa? Daripada hadis tadi. Saya bila baca hadis tadi, ialah yang saya cuba faham berbeza, ialah itulah ubat. Ni saya kongsikan dengan Kak Haji, Kak Umu. Itulah ubat duka lara. Kenapa saya cakap macam tu? Begini. Bagi mereka yang menyesal atau ada kekesalan yang besar pada masa sekarang tapi tak boleh nak ubah. Sebab dah berlaku kan? Tapi ubat hadis tu ialah menyebut bagaimana. Hadis kalau kita tengok tadi macam tak fair pula orang yang dah beramal banyak. Betul kan? Tapi itu cerita lain. Sekarang ni ubat bila disebut sesungguhnya amal itu bergantung pada penghujungnya, itulah ubat dia.
ubat yang beri keadilan, keseronokan ataupun kelegaan kepada begitu ramai manusia yang berada dalam duka cita dan duka lara. Kenapa? Sebab di situ kalau kita faham, bila sesungguhnya amal itu bergantung pada akhirnya, maka kita boleh berubah, kita boleh buat sesuatu. Kerana kita boleh memperbetulkan keadaan silam dengan cara apa? Dengan cara jadi baik, dengan cara berubah jadi baik. Dan bila kata penghujung tu, bila penghujung kita kaji? Bila penghujungnya kita kat umur? Daripada hadis tu. Nak tahu Memang mungkin kita kata kita tak tahu, mungkin lama lagi. Tapi maksud saya, hadis tu kalau kita faham, setiap manusia bergantung pada hujung. Penghujung kita adalah sekarang. Faham tak? Maknanya bila kita niatkan sekarang, hari ni kita terus berubah. Kita repair apa yang buruk, yang salah yang kita buat sepanjang umur kita masa muda dan sebagainya. Jadi penghujung sekarang, maknanya setiap orang berpeluang besar untuk meraih keredaan Allah dan tak perlu kesal apa yang telah berlaku. Diawalkan dengan taubat dan bergerak ke arah yang lebih baik. Itulah maksud saya penghujung kita. Maksudnya reda dengan ketentuan Allah. Sekarang. Sekarang. Jangan tangguhkan lagi, jadi dia akan repair segala kerosakan yang sebelum ni. InsyaAllah jika taubat kita diterima dan kita berubah jadi baik, InsyaAllah kita dapatlah penghujung yang baik. Sebab Allah dalam satu hadis juga ada disebutlah, saya rasa sahih juga, yang menunjukkan bahawa bagaimana yang Allah kata Allah nak beri hidayah atau nak selamatkan manusia ataupun nak elak sebagaimana ancaman hadis tadi tu. Ya Allah mempermudahkan untuk hambanya beramal baik di penghujung usianya. Jadi kita kenalah bila pada umur saya 50 lebih, kat umur 50 lebih, Kak Ji lebih sikit kan. Maknanya kita mesti baki usia kita ni dengan amalan soleh yang terbaik, sama ada dakwah, islah, amal kebajikan untuk mengisi khawatim tadi, penghujung yang baik, husnul khatimah yang kita mohonkan ni, kita minta. Inilah peluang kita untuk memulakan hidup baru sebenarnya. Sekaligus menjadi ubat duka lara. Ubat duka lara. Ya Allah bagi peluang. Semua orang sekarang peluangnya sekarang. Lupakan kisah yang lalu, lupakan kesalahan yang lalu. Jadi bila Kak Haji sebut sebagai tentang hadis tadi, kalau saya teringat hadis tu, saya yakin sahih. Izamata, dia ada dua riwayat kalau saya yang berbeza dia punya kata lafaz tu lah. Izamata Ibnu Adam satu, Izamata al-insan. Apabila mati insan atau apabila mati anak Adam, inqata'a anhu amalu, terpotong amalnya, terputus amalnya kecuali tiga perkara. Sedekatan jariah, sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, yang ketiga anak soleh yang mendoakan. Jadi kita anak soleh yang mendoakan ni kita letak tepi dululah kan. Ni bergantung pada anak tu lah kalau dia nak soleh ke tak. Tapi kita usahalah. Yang kedua, sedekatan jariah. Ini yang sesalan kita bersama tu. Kalau kita dalam keadaan yang kaya betul lah, atas usus yang betul lah kan, maka mungkin kita boleh infak lebih kan. Jadi peluang untuk kawan-kawan, sahabat-sahabat pendengar kat luar sana, khususnya anak muda, jadikan sedekatan jariah ni sebagai you punya ambition, you punya cita-cita. You kaya, you berjaya, you mewah, you jadi jutawan bukan untuk diri you sebenarnya kan. Ya sebenarnya untuk diri you lah kan, tapi untuk ummah yang akhirnya memberi kebaikan kepada diri you. Betul tak? Ini yang mungkin kita sebagian kita rasa sesal jugalah. Betul kan Haji? Sebab kita nak pergi MTG pun perlukan duit, perlu wang Haji, nak isi minyak Haji, betul lah. Orang pencen, yang ada pencen dia lebih senang lah. Untung orang yang kerja kerajaan, kata pakcik saya kan. Dia dah pencen, duit masuk, pencen masuk 2,000 sebulan, 3,000 sebulan, jadi dia boleh pergi MTG, masjid tour guide ni. Kalau kita ni dah tak ada gaji, tak ada orang, nak kena bayar minyak kerja, nak isi minyak tadi, nak makan lagi, nak makan lagi. Jadi duit tu nak datang mana kan. Itu keperluan manusia. Jadi bagi anak-anak muda tersebut, orang muda kan, kejar sedekatan jariah ni. Pahala mengalir walaupun dah mati, insya-Allah. Amin. Yang kedua, ilmu bermanfaat. Ni saya nak kongsikan lah. Jadi ilmu bermanfaat ni sebenarnya kalau kita patut cemburu yang kerjaya ustaz ni. Sebab apa? Bila dia kerjaya ustaz, dia dapat mengajar agama. Kalau orang amalkan agama tersebut, dia dapat pahala yang berterusan. Katalah satu ustaz mengajar Fatihah anak kita. Contoh mengajar Fatihah dan ustaz tu pun mati. Jadi anak tu sepanjang umur dia mengamalkan Fatihah, insya-Allah pahala mengalir kepada ustaz tu. Itu ilmu manfaat. Tapi ini satu saya nak kongsikan, saya rasa Kak Haji pun kat umur setuju, bagi kerja-kerja dakwah seperti MTG ni, yang lagi dibuat tanpa bayaran ni, pada umur yang baki usia yang ada ni, yang harap menjadi penamat yang baik di sisi Allah berdasarkan hadis sahih tadi. Okey, jadi ilmu manfaat ni, apa benda yang paling bermanfaat, saya tanya Kak Haji dengan Kak Umur atau penonton semua, ialah apakah yang lebih manfaat untuk manusia, melainkan kita dapat mengajaknya kepada
daripada Berjalan. kesesatan kepada menyembah Tuhan yang satu, kepada Hmm. mengenal Allah sehingga dia terima Islam. Inilah ilmu paling bermanfaat bagi saya lah kan. Yalah, betul. Jadi saya sebut macam ni nak katakan bahawa inilah saham besar yang boleh di bawah saya haraplah dan saya percaya masuk di bawah kategori ilmu yang bermanfaat kan, dan semoga menjadi pahala yang mengalir. Contohnya kalau Kak Haji Amin. kat umur berdakwah dengan bukan Islam tu, kerana Kak Haji kat umur berdakwah tu orang yang bukan Islam atau pelancong yang tak faham tu dia faham kan, dia faham, mungkin dia terima Islam, dah ilmu manfaat dapat. Mungkin juga dia belum terima Islam tapi dia balik, dia makin faham dan dia mengkaji dan akhirnya dia bawa Dia kepada masuk Islam. Islam. Jadi kalau kemudian dia Islam dan dia kahwin pula kan dengan orang maknanya dengan yang dia kahwin lagi, lepas tu dapat anak, ilmu, adakah amalan-amalan ataupun kebaikan tersebut tak terus mengalir kepada Kak Haji dan Kak Umu yang buat dakwah menjadi asbab kepada dia menerima hidayah? Wallahu alam. Tapi saya percaya, saya pohon Allah masukkan di bawah kategori ilmu Mudah-mudahan manfaat, lah. Amin. ilmu yang dapat Amin. manfaatkan dan pahalanya mengalir. Ya. Jadi akhir kata, Kak Haji beri sedikit kata-kata atau seruan kat luar sana ke, kata-kata hikmah ke untuk dikongsikan berdasarkan konsep fa'in atas zabun ni. Ke mana kita nak pergi ni Kak Haji? Ke mana kita nak pergi ni Kak Umu kan? Kalau tak ke syurga lah akhirnya kan, Ya, ke ke arah surga, kebenaran, ke syurga. Tapi insya-Allah. sedikit, okey, siapa nak dulu? Okey, Kak Haji, Kak Umu dulu. Kongsikan sedikit kata-kata kata-kata hikmah ke, pesanan ke, seruan kepada yang di luar sana, bertemakan fa'in atas zabun. Ke mana kamu nak pergi ni? Okey, silakan. Ya, ke mana kita nak pergi? Serulah, welcome lah, datanglah ke masjid untuk berdakwah. Sama-samalah kita ke surga. Okey. InsyaAllah. Okey. Itu je. Simple. Okey. Ya. Kak Haji? Okey, pada mereka yang luar sana, tadi kita terangkan peranan masjid tour guide, and then siapa yang dah bersara atau student universiti, cikgu-cikgu yang pandai bahasa Inggeris, marilah join kita orang. Kami pun tak cukup sukarelawan actually untuk menangani apa benda ni, turis-turis, pelancong-pelancong yang datang ke masjid. Boleh join, buatlah 1 minggu sejam ke, weekend buat sejam ke, datanglah join kita. Itu je lah. Sama-sama kita menangani pelancong-pelancong yang ingin mengetahui apakah agama Islam dan kita sharing apa yang kita tahu, ilmu yang kita tahu tentang Islam. Saya buat kesimpulan sikit lah, boleh? Boleh. Okey, kesimpulan daripada seruan Kak Haji Kak Umu tu bermakna pertamanya, kerja sebagai mosque atau masjid tour guide ni, pembimbing pelancong masjid ni sangat penting, sangat menarik. Kalau di Melaka ni, di Masjid Selat, Masjid Kampung Keling dan Masjid Cina Kerubung. Tapi saya percaya yang paling ramai pelancong datang ni Masjid Selat dan Masjid Kampung Keling. Okey, jadi sertailah mereka ni, ini, sama ada mereka yang dah pencen tu lebih dialukan lah, sebab duit masih bergerak kan. Dan yang pandai berbahasa Inggeris dialukan juga, atau bahasa-bahasa lain sekali lagi penting. Okey, bahasa Jepun, bahasa Cina, bahasa apa yang boleh cakap Cina tu, please come and join us or join them. Okey, datang dan join mereka. Kerja ni sebagaimana yang saya sebutkan sangat menguntungkan. Kalau tak dapat beri banyak masa, beri sedikit masa. Sebab dia kata sukarelawan tadi kan. Jadi tak ada orang boleh paksa. Tapi sebab mereka dalam keadaan yang kekurangan sukarelawan, jadi tak dapat nak disusunkan jadual secara yang sempurna. Jadi banyak kerupungan masa tu, banyak sangat pelancong yang tak dapat disantuni, banyaklah peluang dakwah, nak jawab apa nanti, wallahu alam, kita nak mana, kita nak ke mana, fa'in atas zabun ya. Kita nak ke mana, fikirkanlah, fikirkan. Jadi yang silap dan salah tu harap dimaafkan. Ya, Yang sama-sama. apa-apa Maaf dosa kami sama. mohon kepada Allah. Kita sudahi podcast kita kali ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan surah Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan kita akhir dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi